Ah, dia punya wangi tu, subhanallah. Hari ni kita ada stok terbaru masuk kat Party Fruit. Terbikai terpaling mahal di dunia. Ui, tak pernah sangka lah walaupun dia begitu mahal, tapi peminat-peminat dia menyebabkan dia antara 10 buah terpaling laris dekat Party Fruit. Nasi pun nak tahu kan pasal apa dia jadi laris dekat Party Fruit ni. Yang pertamanya, ini adalah Hokkaido Melon Japan. Kalau betul cara konsep perniagaan, dia jual Hokkaido Melon ni secara bidaan sebiji, dan diletakkan dia dalam pack yang cantik. Lepas tu dia pun letaklah harga sampai ribuan ringgit sebiji. Masya-Allah. Ni siapa yang dah pernah rasa Hokkaido Melon, cuba komen tengok. Hokkaido Melon ni nak makan pun sangat unik. Dia bukan jenis potong-potong macam tu tak. Dia kena cedok satu. Tapi Bapak ada special untuk follower Party Fruit pada bulan Ramadan ni. Kita nak buat promosi jualan RM15 untuk separuh Hokkaido Melon ni. Apa kena rasa? Jom kita nak belah tengok. RM15 ni sangat-sangat berbalik. Kau tengok ni, masya-Allah. Jom kita belah. Bismillah. Kita cabut dia, keluarkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila nak makan dia, memang dia kena cedok tau. Dia kena cedok pakai sudu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni, Allah. Dia punya wangi tu, subhanallah. Tolonglah kakak, babang, siapa suka makan buah tembikai yang manis dan mahal di dunia ni. Apa kena rasa dengan harga RM15 je. Main rasa. InsyaAllah, apa akan repeat lagi. Siapa yang dah pernah rasa, cuba komen tengok. Kita jumpa lagi next video. Bye.